Kalau TV anda tiba-tiba jadi macam ni dan semua pusat servis yang anda pergi cakap tak boleh baiki atau kenakan harga yang melampau, jangan putus asa. Tengok video ni sampai habis sebab saya nak tunjukkan penyelesaian yang mungkin buat anda terkejut. Jom kita mulakan. Pertama sekali, hidupkan TV anda. Kemudian ambil kabel USB. Ia sama je dengan kabel yang anda guna untuk cas telefon. Sambungkan kabel tu ke port USB TV dan hujung satu lagi ke telefon anda. Lepas tu sangat mudah. Buka pelayar, cari tag on dikas dan pergi ke hasil pertama tu. Pergi ke 3 garisan tu dan pilih pilihan hiburan. Anda akan jumpa cara nak baiki kerosakan TV anda terus dari rumah dengan aplikasi ni. Anda akan mulakan diagnosis dan tandakan kerosakan yang TV anda tunjukkan. Dalam kes saya ada garis kat skrin, lepas tu pilih model TV anda. Tengok ni, akan keluar untuk anda pilih kod tu. Kod tu boleh jumpa kat label putih yang ada kat belakang setiap TV. Sekarang klik untuk teruskan dan pilih saiz inci. Bila anda buat tu, ia akan buat imbasan dan kenal pasti masalahnya. Dan yang paling best, ia akan betulkan terus sekarang juga. Dan tengok ni, bila proses tu siap, TV anda akan restart. Dan tengok, semua garis, semua kerosakan akan hilang. Simpan video ni, hantar kat kawan yang perlukan juga.